Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan duka cita terhadap kegagalan berterusan kerajaan negeri menangani isu banjir yang masih berlarutan walaupun pelbagai nasihat telah diberikan sebelum ini. Baginda bertitah, isu banjir bukan perkara baharu malah telah berpuluh kali ditegaskan agar diselesaikan segera, termasuk mencadangkan supaya kerajaan negeri merujuk ke perkaran luar seperti dari Belanda bagi mendapatkan kaedah terbaik. Bagaimanapun menurut baginda, nasihat tersebut seolah-olah tidak dipedulikan dan diibaratkan seperti mencurah air ke daun keladi apabila masalah itu masih berlaku sehingga kini. Setiap tahun diperuntukkan bajet bagi mengatasi banjir, namun hasilnya masih tidak memuaskan dan rakyat terus terkesan khususnya di kawasan perumahan di beberapa daerah, titah Sultan Selangor. Baginda bertitah demikian sempena istiadat pembukaan penggal persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor pada Isnin. Sehubungan itu, baginda sekali lagi menegaskan agar kerajaan negeri memberi fokus utama terhadap penyelesaian isu banjir, termasuk merangka pelan tindakan jangka pendek, sederhana dan panjang secara menyeluruh.